kita, orang kita, orang kita setia selamat dan membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kembali bersama kami di dalam podcast Sembang Orang Kita untuk siri yang keempat. Tempat di mana kita berkongsi ilmu, pandangan, inspirasi dan cerita-cerita menarik untuk manfaat kita bersama. Sekali lagi bersama saya Azli. Dan saya Amira, merupakan hos anda pada siri keempat ini. Untuk podcast kali ini, kita tak buat dah dekat studio. Tapi Mira. Azli, sekarang kita berada di salah satu program Jakwa, iaitu kursus pemantapan kemahiran PRO bahagian Negeri Pakuat dan libat urus komunikasi Jakwa tahun 2025. Kita kat mana ya Azli? Okey Mira, kita sekarang ni di Hotel Perdana Kuala Lumpur. Sekala kita nak juga berubah angin dan hari ni kita pula jadi peserta untuk tambahkan ilmu-ilmu kita berkaitan dengan komunikasi. Ya Azli, betul tu. Terima kasih kepada semua penonton yang masih setia bersama kami dari siri 1 hingga siri Dan jangan lupa untuk follow, like, komen dan share di semua platform media sosial Jabatan Kemajuan Orang Asli seperti di Facebook, YouTube, Instagram dan platform X untuk mengetahui perkembangan semasa Jabatan Kemajuan Orang Asli dan info semasa berkaitan masyarakat orang asli. Okey, baik Azli. Bulan Mei ni saja banyak peristiwa yang berlaku. Hari Pekerja. Lepas tu dengan sambutan Hari Ibu, keputusan SPM, Hari Wesak dan juga Hari Guru. Baik Azli. Jadi untuk siri kali ni, kita nak ketengahkan segmen tema pendidikan. Berkenaan dengan keputusan SPM baru-baru ini. Saja keluar. Ya betul. Sebelum ni kita datangkan tetamu khas yang kita bawa datangkan daripada Perak ya Azli. Ya betul. Untuk kali ini punya podcast siri ini kita bawakan figura ini bersama kita di Hotel Perdana Kuala Lumpur. Okey, betul tu. Dan figura ini merupakan salah seorang lah yang bertanggungjawab dalam aspek perkembangan pembangunan modal insan masyarakat orang asli. Dan kita bawakan ia merupakan seorang penolong pengarah di bahagian pembangunan modal insan dan kebajikan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Dan dengan itu kita mempersilakan Cik Muhammad Rizwan bin Cik Ali atau lebih mesra disapa sebagai Cik Wan PMK. Apa khabar Cik Wan? Selamat datang ke podcast Sembang Orang Kita. Terima kasih kerana sudi menyebut saya lah yang mewakili bahagian pembangunan modal insan Ketua Ibu Pejabat. So saya sebenarnya teruja juga mengikuti program ini. Jadi setelah melihat kepada sesi-sesi yang lepas, ini siri keempat ya. 3 siri yang lepas kita dah siri keempat. Memang bukan calang-calang lah antara tetamu kitanya kan. Betul. Okey. So maknanya untuk yang program kali ini slot bagi sesi pendidikan ni saya ditanggungjawabkan mewakili pengarah sebenarnya. Pengarah insan. So InsyaAllah kita akan kongsikan lah masa sedikit yang mana yang kita dapat kongsi. Baik Cik Wan. Boleh Cik Wan komenkan sedikit atau pandangan mengenai keputusan SPM tahun 2024 baru-baru ni? Okey, pertama sekali saya bagi pihak pembangunan bahagian pembangunan modal insan kebajikan. Jadi mengucapkan syabas dan tahniah lah kepada student-student ataupun pelajar lepas SPM tahun 2024. Kerana ini merupakan satu peningkatan pencapaian bagi pelajar yang mendapat 5A ke atas. Yang mana yang tahun ni kita sedia maklum seramai 113 orang. Bandingkan pada tahun lepas kita cuma dapat 86 orang saja 5A ke atas. Dalam kalangan orang asli. Betul. 40 orang peningkatannya. Betul. So ini juga merupakan satu pencapaian di peringkat Jakwa sendiri lah. Sebab ini juga kalau tidak ada sokongan daripada peringkat bawah, daripada peringkat lapangan, daerah, pengarah negeri dan kata individu ataupun pasangan yang mana yang memberi sokongan dan dorongan dan tak lupa juga daripada ibu bapa itu sendiri lah. Yang mana yang support anak-anak mereka yang lebih sekarang ni kita lihat ibu bapa dah mula terbuka untuk menggalakkan anak mereka ni supaya berjaya dalam pelajaran. Untuk menambah ilmu, terutama dapat meningkatkan
capaian dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke pekaan yang lebih tinggi. Okey Cik Wan, mungkin Cik Wan boleh kongsikan umum mengetahui bahawa untuk masyarakat orang asli ni banyak bantuan yang disalurkan kepada mereka. Jadi mungkin Cik Wan boleh kongsikan kepada penonton apakah bentuk bantuan yang disalurkan kepada pelajar-pelajar orang asli lepasan SPM. Okey, kalau melihat kepada bantuan, sebenarnya sebab saya juga daripada bagi Malaysia ni kita bahagian kebajikan. Jadi kalau melihat kepada bantuan kepada masyarakat asli ni, senang ceritanya daripada dalam perut hingga liang lahat. Maknanya cukup kata apa daripada awal sebelum kelahiran lah sampai ke mereka dilahirkan sampai kata apa menguruskan pengurusan jenazah dan sebagainya, mereka dibantu oleh pihak Jaguar. So kalau dari segi pendidikan pula melihat kepada apa soalan Azli tadi. So daripada bantuan kewangan disediakan oleh pihak Jaguar sebenarnya banyak utamanya kalau melihat kepada bantuan kepada institut untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi IPDA di bawah skim bantuan galakan SPGP sebagai skim bantuan galakan pendidikan. SPGP ini merakumi yuran pengajian, yuran allowance cara hidup, tiket penerbangan ke Peribadatan Sabah Sarawak, dan ia mengikut kadar yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan lah. Dan kalau melihat di sini sebab pelajar lepasan SPM ini mungkin ada yang cepat cemerlang, mereka dapat menyambung pelajaran IPT, maka kita menyediakan juga bantuan one off ataupun bantuan pemberian sekali untuk persiapan persediaan mereka masuk ke pusat-pusat pengajian tinggi ni. Sekaligus ke maksudnya? One off. Contohnya segi persiapan persediaan dia. Itu untuk IPT swasta. Dia sebenarnya kita dah pecahkan kepada pengajian sijil. Contoh untuk sijil, mereka akan bantuan daripada pecahan kepada sijil ni 500, kemudian diploma 700 dan degree dalam RM1,000. Ini bantuan awal untuk persediaan kemasukan tadi. Dari segi pula bantuan yang mana berdaftar dengan Kementerian Kewangan, bantuan kemasukan ke IPT, itu yang tadi one off. Yang ni untuk kemasukan setiap semester. Maksudnya bayaran setiap semester mula daripada RM390 sehingga RM5,600. Banyak setiap semester. Setiap semester. Setiap semester. Jadi yang one off tadi untuk pelajar di IPT persediaan. Maksudnya pelajar orang asli dia akan persediaan pun dia dapat. Secara setiap semester pun dia dapat. Mengikut kos lah. Mengikut RM5,900 paling tinggi. Kalau tidak biasanya kalau untuk degree biasa ataupun ijazah pertama ada sarjana muda lah, mereka akan dapat RM4,000 lebih ke RM5,900. Tengok pada kos yang mereka ambil. Maksudnya dia mengikut kos pengajian lah, sama ada dia bidang kesastraan ke, bidang sains ke atau bidang perubatan ke, maksudnya lain lah jumlah-jumlah yang diberikan oleh bantuannya. Tapi dalam negara sahaja. Dalam negara sahaja. Kalau luar negara kita selalunya kita akan link dengan atau kolaborasi dengan MARA dan sebagainya. Jadi kalau pelajar-pelajar yang berminat untuk masuk ke Institut Pendidikan Guru, boleh. Itu juga kita ada tawarkan. Sama juga dalam negara. Dalam negara. So kalau yang mana yang nak sambung belajar ke luar negara, itu yang Cik Wan cakap ya? Ya, betul. Kita berkolaborasi dengan agensi di bawah Kementerian KDW. Contohnya MARA. Betul. So Cik Wan, bagaimana cara untuk orang asli lepasan SPM ni nak dapatkan bantuan daripada pihak Jaguar sendiri? Okey, kalau melihat kepada macam mana mereka nak dapatkan bantuan, ini selalu selalu kita nampak pertanyaan tu. Banyak pertanyaan. Sampai keluar siswa pun. Jadi benda macam ni betul lah. Mereka sebenarnya kita memang bagi bahagian pengurusan pemeriksaan, kita mengalukan program Supamin supaya sebagai satu platform yang terbaik untuk kita memberi pendedahan dan makluman kepada pelajar-pelajar di luar sana supaya mereka tahu ke mana mereka perlu tuju. Sebenarnya kalau untuk melihat bantuan ini, mereka boleh mendapatkan maklumat ataupun boleh merujuk kepada pihak Jaguar daerah ataupun boleh terus kepada laman web rasmi Jaguar lah, pada portal rasmi Jaguar. Di situ kita dah masukkan semua dah borang permohonan ataupun edam, biasua dan sebagainya. Dan kata apa, Q&A lah, mungkin dia nak tanya sebagainya, boleh rujuk terus kepada portal tersebut.
ataupun nak mudah pergi ke pejabat Jaguar daerah yang terdekat lah. Dan kita insyaAllah ada dia punya kaki tangan sedia membantu untuk keperluan pelajar ni lah. Betul tu. Jadi mana-mana pelajar orang asli kita yang berhasrat untuk menyambung pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi, mereka bolehlah ke mana-mana pejabat Jaguar untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Jadi Mira, saya rasa dah penjelasan yang telah diberikan oleh Encik Wan ni dah cukup jelas. Betul. Dan saya rasa maklumatnya sangat bermanfaat dan seperti yang dijelaskan tadi, begitu banyaklah bantuan-bantuan khususnya dalam pendidikan lah yang Jaguar sediakan. Dan saya berharaplah saya sendiri dan jabatan berharap dengan bantuan-bantuan yang telah disediakan kepada masyarakat orang asli ini, diharap akan meningkatkanlah semangat mereka untuk terus belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Boleh saya tambah sikit? Boleh tak ada masalah, Cik Wan. Okey, sebab melihat kepada keputusan yang menggalakkan dan penambahan pada tahun ini. Jadi berlanjutan daripada keputusan SPM itu, satu pengumuman telah dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Ada pada majlis sambutan Santuni Kasih Syawal baru-baru ni yang kita diadakan di Sungai Kuruh, Perak. Dan yang menawarkan bantuan beasiswa penuh kepada pelajar asli yang berjaya mendapat 5A ke atas. So kemasukan ke IPMA ataupun Institusi Pengajian Amarah. So kita pun dah buat baru ni 8 hari bulan lepas, minggu ni lah. Kita telah melaksanakan program tersebut kerjasama bersama Institusi Pendidikan Amarah IPMA, yang mana yang mendapat 5A ke atas dan 7A ke atas untuk terus daftar dalam sistem yang dalam program untuk pengajian di luar negara. So alhamdulillah kita daripada keseluruhannya dalam kalau ikutkan senarai 39 orang yang layak untuk mohon dalam sistem tersebut untuk diberi bantuan penuh beasiswa daripada Mara untuk menyambung pengajaran ke luar negara. Itu ada saranan daripada Yang Berhormat Datuk Seri. Kita tambah lagi satu beasiswa. Kalau sebelum ni ada daripada Mara, sekarang ni ada daripada Jaguar, dan sekarang ada lagi satu yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita daripada Mara pula. Betul tu Azli. Terima kasih Cik Wan atas perkongsian yang menarik, dan terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam podcast Sembang Orang Kita. Jika anda masih ada cadangan yang menarik untuk diketengahkan di dalam segmen-segmen podcast Sembang Orang Kita, anda boleh tinggalkan cadangan-cadangan yang berikut dekat ruangan komen yang telah disediakan. Hai, Mak Ega kepada masyarakat MyHead di luar sana. Anda inginkan maklumat berkaitan orang asli? Atau anda ingin tahu program serta inisiatif daripada pihak Jaguar? Jom ramai-ramai follow Ega media sosial seperti di bawah. Berbagai pengisian yang menarik dan berinformasi menanti anda. Dan jangan lupa saksikan podcast Sembang Orang Kita di YouTube Jaguar. Orang kita, orang kita, orang kita setia selama dan membangun negara tercinta. Orang kita, orang kita, orang kita setia selamanya. Bertemu kita kembali, Azli. Kali ini kita buat rakaman podcast kita di Hotel Perdana Kuala Lumpur, di kursus yang amat penting di mana lebih 60 peserta yang terdiri daripada pegawai bahagian negeri Pakuat dan ketua pusat latihan serta muzium. Ya, betul tu Mira. Dan bukan ini sahaja program yang dilaksanakan oleh jabatan, banyak lagi program yang telah dilaksanakan sepanjang bulan ini. Antaranya program pendidikan, kita ada program kecemerlangan, kita ada program sukan, dan khusus ni Mira, antara salah satu dalam jadual perancangan kita di peringkat jabat. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok video yang telah dirangkumkan.
kasih Jakwa. Aborhanu Jakwa. Terima kasih Jakwa. Hat ade tale bangsa enu engke. Hat aji tale, hat ade tale. Merdu suaranya Azli ya. Surat basah. Ya, kita ada seorang lagi tetamu istimewa yang berbakat besar dan telah mendunia ya Azli. Ya betul. Sedap suara dia, dia dah menyanyi intro kat kita. Ada 3 rakap tu. Ya, kita perkenalkan Cik Endang, penyanyi lagu masyarakat orang asli. Selamat datang Cik Endang ke podcast Sembang Orang Kita. Ya betul tu Mira. Jauh kita bawa ni Cik Endang kita ni daripada Botol Perak ya. Semata-mata kita nak mengetengahkan bakat dan seni budaya orang asli kepada semua penonton kita. Betul. Jadi Cik Endang, boleh ceritakan sedikit tak apa maksud lagu yang Cik nyanyi tadi tu? Saya akan cerita sedikit lah tentang lagu yang saya nyanyikan tadi. Lagu tu bertajuk Selamat Tiba dan itu adalah lagu pertama saya yang saya riliskan ke dalam YouTube. Lagu pertama saya dalam YouTube. Dan lagu ni sebenarnya saya dah cipta pada usia saya 15 tahun. Sekarang Cik Endang umur berapa? Sekarang saya berumur 23 tahun. Muda lagi. Betul tu. Menarik ke? Mungkin Cik Endang boleh sharekan sedikit antara keunikan lagu orang asli dan juga berbanding lagu yang lain. Okay. Keunikan lagu tradisi, maksudnya yang saya buat lah, sebab saya menyanyikan lagu tradisi. Unik dia dari melodi. So melodi ni orang asli mostly frekuensi dia 432. Apa tu frekuensi 432? It's a healing song.
So bila orang dengar je melodi lagu tradisi orang asli, kamu akan dapat rasa feel dia sebagai orang asli. And then unik dia lagi, orang asli bila menyanyikan lagu ni dengan menggunakan bahasa sendiri, dia memang lagi unik. Dan selain tu kita ada melodi dari centong, pensol. So memang kalau ada elemen-elemen ni memang nice lah lagu kamu. Dalam sini lepas kita ada seruling pensol. Jadi kalau dia mix, dia jadi lebih harmoni lah, cantik lah. Okey, jadi Cik Endang sendiri kan sebagai penyanyi, sebagai pencipta kepada lagu yang telah dijanjikan tadi, dan juga merupakan masyarakat orang asli sendiri. Jadi mungkin Cik Endang boleh kongsikanlah kepada semua penonton bagaimana cara Cik Endang untuk kekalkan tradisi melalui lagu yang telah dimainkan. Cara saya kekalkan tradisi saya lah dalam lagu ni, saya invite semua orang muda. Sebab apa yang orang luar nampak selalunya kalau buat persembahan mesti yang menyanyi orang tua, yang main muzik orang tua, yang menyanyi pun orang tua. Ini masanya untuk orang tua tu berehat di rumah. Dan orang muda pula kena keluar, kena tunjukkan identiti kita sebagai orang asli supaya orang di luar sana tahu tentang tarian, instrumen. So, yes, untuk kekalkan benda ni, orang muda sendiri yang kena keluar dari kepopong untuk tunjukkan kepada orang luar. Jadi macam mana dengan pelibatan orang muda kat tempat Cik Endang? Okey, di tempat saya ramai jugalah. Sekarang saya dah banyak tarik belia sebab saya ada kumpulan persembahan. Saya tarik diorang untuk bermain alat muzik, menyanyi, menari. Dan selain tu bila diorang dah terlibat dengan kumpulan saya, of course dia akan belajar macam mana untuk buat tempo, macam mana buat rantai, gelar. Salah satu yang mengekalkan tradisi orang asli. So kita nak tebuk sikit lah, sejauh mana dah Cik Endang dah pergi ni? Dah sampai ke peringkat mana dah? Pernah saya sampai di international. Saya pernah lagu Selamat Tiba ni sendiri saya dah nyanyikan di Cambodia. Yang paling banyak sekali di Sabah Sarawak. Okey, mungkin Cik Endang boleh kongsikan kepada semua penonton di luar sana macam mana nak kontak Cik Endang untuk membuat persembahan. Mungkin ada yang di luar sana berminat nak jemput Cik Endang tapi tak tahu macam mana cara nak menghubungi Cik Endang sendiri. So, cara untuk menghubungi saya, boleh je cari Endang Seliman, Facebook, Instagram. Saya ada je di sana, boleh DM saya untuk buat jemputan. Okey, dengar semua ya. Boleh cek kat Facebook media sosial Cik Endang sendiri. DM sahaja. Ya, betul. Terima kasih Cik Endang kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam podcast Sembang Orang Kita dalam segmen tradisi dengan tajuk Kemerduan Irama Orang Kita. Seni membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya. Okey Mira, untuk segmen usahawan, selalunya kita akan ke tempat-tempat menarik yang diusahakan oleh semua usahawan-usahawan orang asli kita. Tapi untuk kali ni, kita akan bawa sendiri usahawan terkenal kita ni, datang sendiri ke podcast Sembang Orang Kita. Jadi itulah kita nak kenalkan orang individu ni. Kalau kita search dekat dalam Google, akan keluar nama dia lah, akan keluar produk-produk dia. Dan saya juga dimaklumkan individu ni baru je balik daripada Jerman. Jauh kita terbangkan Yazid. Jadi dengan itu tak lain dan tak bukan, saya perkenalkan usahawan kraft tangan orang asli, iaitu Puan Hanim, atau nama company dia Asli Mak Intan Enterprise. Apa khabar? Khabar baik. Amin. Boleh perkenalkan diri sedikit? Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Jakwa kerana menjemput Asli Mak Intan, atau saya sendiri lebih dikenali dengan nama Mak Intan. Terima kasih kerana menjemput Asli Mak Intan dalam siri keempat dia. Siri keempat sempena podcast untuk hari ini. Kerana menjemput Mak Intan. Okey Mak Intan, nak tanya sedikit lah. Mungkin Mak Intan boleh ceritakan sedikit lah
berkenaan dengan perniagaan Asli Mak Intan Enterprise ni, dan kenapa perniagaan kraft tangan yang dipilih? Sebab kraft tangan, bila kita tahu apa itu kraft dan kita masukkan erti kata kraft tangan, itu handmade. Bermaksud kita membuat sendiri, bukan dengan menggunakan mesin. Ya, bukan perusahaan yang besar seperti pengeluaran di kilang-kilang. So, apa yang Encik Azli atau Puan Mira lihat di depan saya ni ya, ada sebenarnya saya tak bawa banyak kraft ya yang saya keluarkan. Salah satu yang very famous yang di mana masyarakat orang asli kami perlu memakai, dan ini adalah simbolik atau lambang yang perlu ada di setiap masyarakat orang asli itu sendiri. Contohnya seperti tempok yang saya bawa hari ini, ya. Ini adalah salah satu tempok yang di mana adalah pemakaian bagi masyarakat orang asli, iaitu pakaian aksesori di kepala. Sekarang izinkan saya untuk memakaikan tempok ini kepada Encik Azli. Untuk lelaki. Ni untuk lelaki. Alright. Saya minta maaf saya. Okey, boleh. Wah, Azli. So yang ini bunga-bunga ni adalah untuk saya pun ada juga bagi wanita lah. Terima kasih. Ini adalah sebahagian daripada hasil kraft tangan daripada Asli Mak Intan itu sendiri. Terima kasih Mak Intan, ni cantik ini. Inilah juga yang saya bawa ke mana-mana, walau saya pergi ke London atau yang baru saya balik dari Jerman. Ini adalah aksesori yang di mana orang melihat, wow, it's very rare. That's why mereka suka melihat hasil tangan Asli Mak Intan. Hingga Mak Intan kita pun pakai tempok di kepala. Ada kira nama lagi. Okey, Mak Intan, di kesempatan yang ada ni, boleh ke kita minta Mak Intan promote produk-produk Mak Intan kepada semua? Tengok ada sini. Kita ada banyak tu lah. Ini separuh saja, suku saja. Separuh saja. Belum 1% yang itu bawa ke Jerman banyak ke? Saya bawa banyak. Saya mula-mula untuk pengetahuan Encik Azli, barangan Mak Intan ni juga sebenarnya dah sampai ke UK, London. Wow, tahniah. Ya, di mana anak Mak Intan bermulanya perniagaan ni sampai ke sana adalah kerana anak Mak Intan sendiri belajar di UCL London. Tapi daripada situlah Mak Intan perhatikan yang aksesori baik yang kecil atau yang besar, sebenarnya kalau di luar negara, hasil tangan kita ni sebenarnya lebih diminati. Sebab sesuatu yang rare. Jadi tak dinafikan juga every time Mak Intan akan packing cantik-cantik untuk dihantar ke London supaya anak di sana boleh menjual barangan kita sebenarnya. Dah ada ejen kecil dekat London? Tapi sekarang ni dah tak ada lagi pada tahun ni, sebab tahun lepas dia baru habis belajar. Jadi kami sudah mungkin anak yang akan datang ni, doakanlah kalau pelajaran dia baik juga, mungkin Mak Intan pun akan ada kesenambungan. Baiklah, kita akan sama-sama doakan kejayaan Mak Intan ya. Okey Mak Intan, kami ada baca di Facebook Malaysia Aktif yang bahawa pendapatan Mak Intan pernah mencecah sehingga RM40,000 sebulan. Betul Mak Intan Yes, betul. Memang bangga. Mak Intan kalau sebut dengan bisnes, dengan pencapaian yang Mak Intan telah capai amat membanggakan. Sebab Mak Intan selalu berkata kepada mana-mana usahawan walaupun kita tak ada pelajaran tinggi, dengan hasil kraft tangan, dengan hasil kreativiti kita, kita boleh pergi jauh. Okey, tapi itulah mungkin Mak Intan boleh kongsikan kepada penonton apakah strategi pemasaran yang Mak Intan gunakan sehingga boleh mencapai RM40,000 pendapatan tu? Yes. Yang pertama, apabila kita mempunyai produk yang Encik Azli, Puan Mira, kita kena fikirkan siapa yang paling dekat dengan kita. Kita kena ingat tu. Yang paling dekat dengan saya adalah Jaguar. Saya tak nafikan, ya.
apabila saya mengeluarkan sesuatu produk yang baru, orang pertama yang saya fikir adalah Jakwa, iaitu agensi perniagaan. Saya bermula dari Jakwa mempromosikan barangan saya. Daripada situlah saya mendapat dengan perlahan-lahan mengenali syarikat-syarikat besar yang lain seperti Tangan, seperti Tourism Malaysia, dan doakan Mak Intan pada satu hari nanti Mak Intan akan menghampiri dengan Malaysia Airlines. Wow, besar ni. Kita berdoa impian dan Mak Intan. Besar tu asli. Ya, ini cara Mak Intan, how Mak Intan boost up diri kita dan syarikat. Untuk mengenali syarikat Mak Intan dengan muka tak malu pergi boost up ke setiap syarikat-syarikat untuk mempromosikan hasil tangan orang asli kita sebenarnya. Komited Mak Intan ya. Okey, boleh Mak Intan kongsikan kepada kita semua dan penonton di luar sana, macam mana penonton-penonton yang melihat kita podcast sekarang ni nak dapatkan produk-produk Mak Intan ni? So dalam age Mak Intan ya, sebenarnya dia ikut pada peringkat age. Sekarang ni youngster ni memang suka TikTok. Mak Intan ni bukan tak nak ikut peredaran zaman, tetapi mungkin tak biasa dan mungkin ada gementarnya di situ. Itu kelemahan Mak Intan sebenarnya. Tapi untuk melihat sendiri hasil tangan Mak Intan, apa yang Mak Intan keluarkan, di mana Mak Intan berada, dengan siapa Mak Intan pergi atau berdamping, anda semua boleh melihat ya, dengan melihat Facebook Mak Intan, asli Mak Intan ya, Facebook asli Mak Intan atau IG Mak Intan, asli Mak Intan juga. Lihat di website Mak Intan juga, kita boleh tengok banyak benda-benda atau produk-produk apa yang telah Mak Intan keluarkan. Baik, betul tu Azli. Selalu ni kita dengar, saya lah terutamanya dengar kisah-kisah je. Sekarang kita dah bawa figura yang berjaya dalam usahawan ni, buat saya teruja Azli. Ya, betul. Tambah dengan tempo yang cantik ni, saya pun tak biasa. Nak kata apalah. Betul tu Mira. Satu peluang lah kan, yang seronok untuk dikongsikan. Kita duduk bersama dengan orang yang berjaya dalam perniagaan, kita ada bersama menceritakan, berkongsi dengan kita macam mana dia bermulanya perniagaan, macam mana prosesnya dan akhirnya dia mencapai kejayaan seperti mana hari ini. Betul, betul tu Azli. So kita berdoa dan semoga kisah Pak Intan ni memberi manfaat dan inspirasi kepada luar sana lah untuk memulakan perniagaan. Sekali lagi terima kasih Mak Intan atas kesudian meluangkan masa bersama kami di podcast Sembang Orang Kita. Okey, baiklah Mira. Semoga berjaya Mak Intan mencapai impian lah. Ya, betul. Nanti baiklah Mira, kita berehat dulu dan kita akan kembali semula selepas ini untuk segmen yang selanjutnya. Hai, Mak Ega kepada masyarakat MyHead di luar sana. Anda inginkan maklumat berkaitan orang asli? Atau anda ingin tahu program serti-serti daripada pihak Jakwa? Jom ramai-ramai follow Eka media sosial seperti di bawah. Pelbagai pengisian yang menarik dan berinformasi menanti anda. Dan jangan lupa saksikan podcast Sembang Orang Kita di YouTube Jakwa. Orang kita setia selamanya membangun negara tercinta. Orang kita setia selamanya. Kembali lagi kita dalam podcast Sembang Orang Kita, dan pada sebelum kita ke segmen terakhir kita ya Azli, kita recap balik segmen isu semasa pada awalnya ialah mengenai CJ Pelajaran Malaysia. Dan untuk tetamu kita, segmen ikon kita akan bawa khas iaitu tetamu kita pelajar cemerlang SPM tahun 2024 yang mendapat 9A iaitu adik Nurul Ain Syuhada binti Hafizah. Selamat datang adik. Apa khabar? Okey, boleh kenalkan diri sedikit tak? Baik, nama diberi adalah Nurul Ain Syuhada binti Hafizah. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama daerah Watan Padang, Mido, Perak. Saya berketurunan orang asli Semai. Saya merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik.
Okey, sebelum kita nak pergi lebih jauh, kami nak daripada pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli, kami nak ucapkan tahniah lah di atas pencapaian cemerlang dalam SPM 2024. Dan kami percaya 9 daripada 10 mata pelajaran yang diambil ni 10. Betul kan? Dia bukanlah datang dalam dengan usaha yang sedikit, dan kami percaya banyak usaha yang telah dicurahkan untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Betul tak, Adik? Betul. Jadi mungkin Adik boleh kongsikan sedikit rahsia lah, rahsia kecemerlangan Adik untuk dapat keputusan yang cemerlang. Bagi saya lah kan, definisi rahsia yang abang masukkan adalah amalan. Macam kita kan sebagai orang Islam, kita ada kepercayaan yang setiap kebaikan kita akan diberikan dengan ganjaran yang lain. Jadi rahsia saya banyak lah buat tolong orang, tolong guru, rakan-rakan. Dan saya juga minta doa daripada diorang untuk doakan saya supaya cemerlang dalam SPM. Dan daripada itu, saya pun fokus dalam kelas. Setiap latihan yang cikgu bagi, saya buat. Itu kaedah-kaedahnya lah ya? Maksudnya adik ni dia banyak buat latihan tu dia. Okay. So adik Nur Ain, apa yang mendorong adik yang menjadi motivasi untuk cemerlang dalam pelajaran kita? Yang mendorong saya untuk cemerlang adalah mak ayah saya. Sebab sebagai seorang anak, tanggungjawab saya adalah untuk membalas jasa mereka lah. Selagi mana mereka diberikan peluang untuk hidup, dan selagi mana saya diberikan peluang untuk hidup, saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk banggakan orang. Salah satunya dalam mencapai keputusan yang cemerlang lah dalam SPM. Betul. Jadi dengan keputusan yang cemerlang ni kan, Adik kan, adik semestinya memiliki satu cita-cita. Dan mungkin adik boleh kongsikan jugalah cita-cita dan mungkin ada tujuan adik selepas SPM ni kepada semua penonton kita. Cita-cita saya ni berasaskan, cuma cita-cita saya ni sebabkan saya ambil aliran agama, jadi saya pun ke arah yang itu. So saya bercita-cita untuk menjadi seorang peguam syariah. Wow. Ada siapa-siapa ke yang sebagai idola dalam ni untuk menjadi peguam syariah? Masa ni tak ada. Masih tak ada. Cuma saya ada terambil inspirasi daripada seorang influencer. Nama Tun Laila. Tun Laila. Ya. So hala tuju selepas SPM ni, adik nak ke arah mana? Maksudnya mungkin nak sambung di Malaysia ataupun ke luar negara tu? Ada target universiti yang adik nak pergi ke? Ada. Apa tu? Boleh kongsi? Boleh kongsi tak? Target universiti saya nak pergi Jordan lah. Jordan. Okay, adik Nur Ain, mungkin ada kata-kata terakhir kepada semua. Kata-kata terakhir saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya dan guru-guru, rakan-rakan dan terutamanya pihak JAKWA kerana telah memberi sumbangan dan sokongan sepanjang tempoh persekolahan sehinggalah tamat tempoh persekolahan saya. Semoga impian adik lah tercapai lah, dan tahniah sekali lagi kami daripada pihak JAKWA memang banggalah dengan pencapaian adik. Semoga terus berjaya dan menggapai cita-cita adik untuk menjadi seorang peguam syariah. Terima kasih. Okey, baiklah Mira, kita pun dah telah sampai ke segmen yang terakhir dan bermakna untuk podcast kali ini pun kita akan tamat di sini. Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang masih setia untuk mengikuti podcast Sembang Orang Kita. Dan sekiranya tuan-tuan masih ada cadangan untuk dikongsikan, tuan-tuan bolehlah untuk letakkan cadangan tersebut di ruangan komen di platform media sosial yang kami telah sediakan. Mira. Okey, ya betul. Dan jangan lupa follow dan subscribe kita punya semua media sosial punya platform. Okey, jumpa anda siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Orang kita setia selama dan membangun negara tercinta.